Bang, bagaimana cara untuk solat taubat? Jom kita belajar. Yang pertama, kita mulakan dengan niat usalli sunatan taubati ra'ataini lillahi ta'ala. Lepas tu kita mengangkat takbiratul ihram. Pada rakaat yang pertama, kita baca doa iftitah, doa al-Fatihah dan kita teruskan dengan membaca surah Al-Kafirun ataupun surah pendek yang lain. Pada rakaat yang kedua pula, kita teruskan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas ataupun surah pendek yang lain. Dan pada sujud yang terakhir di rakaat yang kedua, selepas kita membaca doa sujud, kita teruskan dengan membaca doa Nabi Yunus, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Dan selepas kita selesai buat solat taubat, kita perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita mohonlah keampunan banyak-banyak kepada Allah untuk Allah mengampunkan dosa-dosa kita.